Lepas tu kita ada takbiratul ihram. Lepas tu kita ada Fatihah. Lepas tu kita ada rukuk. Baru datang rukuk serta tumaninah. Dan selepas tu ada lagi i'tidal serta tumaninah. Lepas tu kita ada sujud serta tumaninah. Lepas tu kita ada duduk antara dua sujud serta tumaninah. Lepas tu 9. Tapi yang ini jarang lah, selalu dalam sujud serta tumaninah. Lepas tu jadi yang ini semua dia ada perbuatan yang kita panggil dia mesti ada berhenti. Sebab yang ini dalam qiyam. Qiyam dia berdiri. Dan dalam sini selepas takbiratul ihram kita ada yang sunatnya kita buat apa? Kita buat doa iftitah. Kita ada bacaan surah. Jadi dalam qiyam ini merupakan rukun yang panjang. Rukun perbuatan yang panjang yang pertama. Lepas tu kita ada kadar bagi sembahyang. Ini mesti yang paling panjang dalam kita menunaikan sembahyang perbuatan dia. Ya. Tak ni nak menerangkan. Dalam tahiyat akhir saya nak menerangkan dalam sembahyang ni dia ada kadar masa ni, panjang pendek. Dan yang ke-13 dalam mazhab Syafi'i kita ada tertib. Okey. Jadi kalau kita ikut dalam pergerakan solat, qiyam adalah masa yang paling lama kita dan dia dipanggil rukun panjang. Lepas tu duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir. Ini kadar rukun perbuatan panjangnya yang kedua. Dan yang ketiga adalah rukuk. Ni yang ketiga panjang. Sujud yang keempat panjang. Lepas tu bagi i'tidal kita panggil dia sebagai rukun pendek. Dia rukun, tapi kita panggil dia rukun pendek. Sama dengan i'tidal dan duduk antara dua sujud pun rukun pendek. Ni nombor 5, ni nombor 6. Ustazah, yang tidak tu salah je. Oh, i'tidal. Nak tulis rukuk tadi ni. Okey, kat atas. Okey, i'tidal ni dia kena ada tamatninah sebab rukuk ni kalau kita ikut perbuatan, dia perbuatan yang sekejap. Tu pasal kita disyaratkan untuk ada tamatninah. Apa dia tamatninah? Berhenti seketika keseluruhan anggota
sekadar menyebut satu subhanallah. Maknanya bila kita rukuk tu, semua anggota, dia tak boleh sami Allahu Akbar sambil rukuk tu kita goyang, kita garu. Tidak menepati tomak nina. Tomak nina mesti Allahu Akbar, diam setika, seluruh anggota sekadar satu subhanallah. Begitu juga dengan iktidal. Begitu juga dengan sujud. Jadi kadar kita sembahyang ni dia ada kadar dia. Dia punya time frame dia. Maknanya time frame, sebab ini nanti berkaitan dengan nanti di hujung kita akan belajar muka surat belakang sekali nanti. Dari muka surat 100 lebih nanti kita akan jumpa tentang masbuk dan muafiq. Masbuk dan muafiq, dan dekat situ akan dibincangkan rukun panjang dan rukun pendek. Jadi masbuk dengan muafiq. Jadi dalam sembahyang, kalau kita sujud lama sangat, banyak hajat, sampai masa melepasi kadar masa duduk tahiyat akhir, maknanya tak cantik sembahyang kita. Nampak tak? Jadi kadar tu kita mesti cantikkan kadar masa time frame tu mengikut kadar dia. Okey, nampak nampak. Jadi kalau kita melakukan rukuk dengan sujud, rukuk tu kalau kita baca 3 kali, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, naik je sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsira tayyiba mubaraka fi. Banyak kita baca tu. Panjang ke pendek masa dia? Lebih lama lah. Tu pasal kalau kita nak buat doa tambahan dalam masa iktidal, sujud rukuk kita kena lebih lah dari 3. Sekurang-kurangnya 5 kali. Sebab rukuk ulama kata terbaik 7 kali. Melebihi. Maknanya rukuk ni minimumnya sekali. Tapi kalau tak nak baca boleh tak? Tak nak baca tasbih rukuk boleh tak? Boleh. Sebab membaca tasbih rukuk hukumnya sunat hai'ah. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tetapi rugi. Jadi ulama kata terbaik baca 3 atau 5 atau 7 atau 9, maksimumnya 11. Jadi kalau kita baca panjang ketika iktidal, jadi rukuk kita tasbihnya banyaklah. Jadi tasbih bagi kita punya solat subuh, bacalah 7. Sebab kita ada apa dekat solat subuh? Kunut. Nampak tak? Sebab solat ini cantiknya dia berkadar. Jadi kita kena kadarkan lah. Jangan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Allahumma hdini liman hadai. Panjang kunut kita. Jadi kadarnya tak cantik lah. Nampak? Sedangkan rukuk ni merupakan rukun yang panjang. Jadi subuh jangan baca 3. Bacalah 7 ke. Bacalah slow. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuba buat. Kita akan rasa datangnya sifat tawaduk. Subhana rabb. Faham pula. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Merasakan, mentakzimkan Allah ketika rukuk. Itu cara-cara kita nak melatih diri kita supaya mendatangkan rasa bermunajat kepada Allah. Nampak tak? Kita dah faham, kita dah buat. Kita panjangkan rukuk kita. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamd hamdan katsira tayyiban mubaraka fi. Semua tu ada dia punya. Nanti akan datang saya akan baca hadis kelebihan membaca semua doa-doa tambahan tu. Okey, nampak Okey. Dah pukul 4, saya nak ambil masa untuk uraikan muka surat 90. Sebab bulan 9 nak ada ujian bertulis. Saya nak minta semua orang tolong amalkan secepat mungkin. Okey, boleh muka surat 90 tu sebab saya panggil dia sebagai doa mengelakkan kita daripada muflis insya-Allah di hari akhirat nanti. Okey, buka muka surat 90.